everyone, hari ni I finally got my bikini. Finally ni sampai. So jom kita unbox dia. Kita daripada plastik ni. Kalau yang original kan dia ada tulisan macam Bremis kat depan ni, kat belakang dia. Nampak tak? Itu. Lepas tu kita buka. Besar weh. Aku kecil je. Besarnya. Besar. Okey. Lepas tu apa lagi dia ada? Okey, selain muka dia yang cute ni, kita ada tag dia juga, cuping dekat tepi ni. Aku tak tahu lah korang nampak ke tak, dia kecil je. Cuping kat sini, lepas tu apa tu, biasalah tag tu kan. And then this one, ni original ni. Kalau ada benda alah ni tak nampak lah, tu nampak muka aku. Nampak tak ni? Okey, itu dia. Dia sebesar badan nampak ni. Sebesar ni, aku akan comparekan dengan unofficial pun. Okay. Aku dah beli juga unofficial punya sebelum ni tau. Ni unofficial punya, dia kecil sikit. Nampak tak? Unofficial, official. Unofficial, official. Dia warna dia macam peach sikit lah yang unofficial ni. Lepas tu dia jambul dia tu dekat atas tu, dia dekat dahi dia tu, dia jauh sikit daripada mata. Ini dia macam dekat. Tak tahu kenapa. Dia macam dekat gitu. Warna dia yang ni lebih macam apa tu, pink pastel macam gitu. Telinga dia pun besar. Dalam ni ada isi tau guys. Dia sangat chubby telinga dia. Comel.